الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jika nak bincang perbincangan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nak bincang masalah bid'ah yang paling besar itu hari ini, sebab dia punya tazkirah lepas witir. Semua orang pandang belakang, macam saya pun jenayah di rumah belakang. Dia di luar sedikit daripada main dia dapat main. Dia di luar sedikit daripada kebiasaan, tapi ini bukan jadi satu masalah. Alhamdulillah, digunakan kita ramai lagi satu. Saya pikir hari ini punya tazkirah sebanyak yang biasa saya tazkirah maghrib, tapi ini kira ramai. Tapi saya berapa? Apakah ramai ini betul nak dengan tazkirah saya kan atau gumurnya? Di antara dua doang. Mantap. Tuan, malam ini malam yang ke 19 saya malam 20. Sebab saya puasa awal. Saya puasa 1 Mac. Saya puasa dekat Ankara. Apa tu ada letusan Ankara, saya puasa kat situ malam pertama. Sebab saya dekat Turki puasa 1 Mac. Dan saya cakap dengan jemaah, kalau malam ini kiamat saya masuk syurga dulu kepada Tuhan. Sebab saya 1 hari lebih awal puasa pada Tuhan. Tapi benda ini bukan benda yang pelik, Tuhan. Saya dah jelaskan berkali-kali metode untuk menentukan masuknya puasa. Dan saya dah cerita benda ini dalam kuliah saya, cuma itu saya tak cerita sekarang sebab saya ada 3 tajuk yang saya bawa. Berapa menit malam? Kita 2 jam. Kalau bayar double, tak lama. Kalau bayar sama saya, bayar setengah jam ya. Tajuk pertama, ada orang kata sekarang, Ustaz, mana yang lebih afdal berdoa? Sebelum buka puasa atau selepas buka puasa? Pada saya tuan, benda ini bukan benda yang tak pernah diperbesarkan, tak pernah. Cuma kebiasaan kita akan berdoa sebelum daripada berbuka puasa. Tapi ada yang mengatakan, Ustaz kata-kata, semestinya kita berdoa selepas buka puasa. Bahkan kita baca doa buka puasa sekarang telah yang Tuhan baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ada yang mengatakan ini tak sunnah. Sunnahnya Tuhan makan dulu baru doa. Kenapa? Sebab di situ dituliskan wa ala rizkika aftartu. Dan ke atas rezeki engkau kami berbuka puasa. Macam mana kita katakan kepada Allah dalam doa kita, ke atas rezeki engkau kami berbuka puasa, sedangkan kita belum buka puasa lagi. Dia macam itu. Okey, saya bagi tahu. Pemahaman bahasa Arab satu hal. Pemahaman kebiasaan di dalam bahasa Arab hal yang lain. Kenapa sekarang kita berdoa sebelum masuknya iftar? Kenapa kita sekarang berdoa? Orang anjurkan, Ustaz anjurkan berdoa supaya kita sebelum memakan buka puasa. Sebab memang dalam hadis ini jelas tuh.
Saya Allah, Ustaz yang baca yang sampaikan ini sama ada dia baca hadisnya atau tidak, atau mungkin dia terlupa baca atau dia tak paham, saya tak tahu. Itu dia punya hak. Cuma apa yang saya buka, bila saya datang isu ini, saya buka beberapa kitab. So sebahagian ulama dahulu kita kata disunahkan untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Dalilnya mudah kan? Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi sallallahu katakan inna lis-sha'imi la da'watun mustajabah. Dalam hadis lain la turaddu hatta yuftir. Sesungguhnya bagi seseorang yang berpuasa ada satu doa yang Allah tak akan tolak. Ada satu doa yang Allah akan ijabahkan sebelum mereka berbuka puasa. Hadis jelas. Lalu dikatakan apa lagi? Apa hadis dia? Sebelum buka puasa, doa. Bila saya buka dalam kitab Mughni, Khatib Syirkini katakan sunnah doa sebelum berbuka puasa. Selain dari hadis tadi, hadis lain mengatakan doa sebelum azan maghrib salah satu masa di mana mustajab doa. Begitu. Saya tak katakan begitu ada kuat yang mengatakan doa lepas daripada berbuka itu doa satu tempat yang dimanapun dia mustajab. Tuan nak lepas maghrib, tuan nak sebelum maghrib ke bukan? Tak ada masalah. Cuma yang terjadi sekarang ketika dia membingungkan masyarakat. Jadi apa yang kita buat sekarang ini bukan tak ada dalil, bukan tak ada petunjuk, bukan ulama tak tahu, bukan ulama diam. Tapi dia sesuatu yang telah dikaji ulama. Maka itu dan kita buat. Bezanya mungkin tuan tak tahu dalilnya. Sekarang sudah kita tahu dalilnya. Nah, jadi setiap bila doa terserah tuan. Nah doa sebelum buka tuan boleh ada pilihan. Nah doa lepas buka pun kembali pada pilihan Tuhan. Tapi yang doa sebelum buka jangan salahkan yang doa selepas buka. Yang berdoa selepas buka jangan salahkan yang berdoa sebelum buka. Yang salah pada saat yang makan tapi tak berdoa, ini salah. Pantau. Dua. Jadi sebetulnya saya lepas 4 rakaat saya nak maju ke depan. Tapi bila hari ini dia lalu highway. Bila hari ini dia tak kisah Ustaz ada tak ada, main dengan dia, laju dia tuan. As-salatu sunnatul witri asabakumullah. Ajib saya kata, witri gerak. Ada orang kata, barangkali saya dah bahas banyak kali itu. Tak payahlah kita nak salawat-salawat. Dan nak salawat, salah pula. Dan tak ada tuntunan. Saya bagi tahu tuan satu. Salawat yang kita buat kita ada dalil. Jangan cari dalil, buang masa. Paham tu? Jadi Ustaz, yang betul apa? Lepas kita salam terus berdiri, ini pun salah. Yang betul, tuan buka dalam kitab fiqh, kitab salat tarawih. Tuan buka dekat syarah, dia akan syarahkan apa makna salat tarawih. Apa makna tarawih? Kenapa dinamakan salat tarawih sebagai tarawih? Tarawih itu berasal daripada kalimat tarawuh. Sebahagian dalam kitab yang lain dikatakan berasal dari kalimat roha. Apa dasar tarawih itu bermakna solat yang ada jeda untuk berehat. Itu tarawih. Tuan buka dalam kitab fiqh. Terbawa sini kita bacakan, saya boleh bacakan. Dinamakan tarawih karena ada rehat ketika sembahyang dia. Makanya orang Mekah dahulu bukan sekarang. Sekarang dia buat 10. Berapa tarawih di Mekah sekarang? 10 tuan. Makanya tuan jangan kita hari ini bergaduh. Kau mau berapa? 8, 20. Kan itu bukan benda biasa. Allahumma yang buat 8 ini mungkin saya akan repotkan gadis dia karena dia derhakan sultan. Sultan suruh 20 dia buat 8. Tarawih itu 2 sampai 20 itu tarawih tuan. Tuan buat 2 tarawih, 4 tadi lepas 4 saya tengok banyak yang balik. Itu ada tarawih tuan. Buat 8 tarawih, buat 16 tarawih, buat 10 tarawih. Dia bukan satu angka yang 20 tak. Cuma kesempurnaan tarawih 20. Paham tak? Kesempurnaan tarawih 20 dan maksimum 20. Kecuali untuk orang Madinah. Orang Madinah
Madinah dia boleh tarawih sampai 36. Oke, ini saya akan ceritakan sejarah itu. Tarawih berasal daripada kalimat tarawih. Apa makna tarawih, Ustaz? Maknanya ialah rehat. Kenapa dinamakan solat rehat? Sebab satu, maksud tarawih ialah baca panjang. Paham tu? Macam imam tadi, dia baca 2 ayat panjang tu kan. Sebab dekat Turki baca 1 ayat kan? Betul kan? Dekat Turki baca 1 ayat. Saya solat kat Hagia Sophia, saya solat dekat masjid istana presiden dia, saya solat kat belum puasa kan. Dia orang 1 ayat, dia terus rukuk. Nasib baik ayat yang panjang. Saya takut di 1 ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Saya bantu. Sebab tarawih ini digunakan oleh ulama kita dahulu dan sahabat untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sembahyang. Apa? Dan sekarang ada lagi Ustaz, ada. Kawan saya dekat Temburu. Jadi saya pernah tanya lagi, dekat Temburu ni sholat tarawih berapa juz? Dia kata naikkan mana? Saya tanya, banyak. Ada 3 tempat. Yang mana? Kan masjid besar. Kalau masjid besar dia dalam 1,5 juz, 1 malam. Ada yang mana lagi? Orang dekat tingkat 1. Dalam tingkat 1 tu 5 juz. Ada lagi? Ada yang terakhir. Dalam bilik itu berapa? 30 juz untuk malam. Salah terus sahur. Berapa? Kalau imam buat macam tu dengan saya sekali balik itu. Nanti kita dikunci nanti. Suruh dikunci sendiri. Orang dulu dia tarawih baca-baca. Bukan saya makan baca bidik itu. Salah tak. Itu maksud utama tarawih. Makanya setiap 4 rakaat mereka akan rehat. Dan di Mekah baca lagi sejarah dia. Kalau mereka rehat, mereka akan buat tawaf. Paham tu? Lepas 4 tawaf, lepas 4 dulu bukan sekarang tuan. Jangan tuan anggap Mekah sekarang tu itulah amalan Mekah dulu, bukan tuan. Paham tu? Paham tu? Paham tu tuan? Kalau tuan katakan Mekah sekarang macam Mekah dulu, oh jangan kita tuan. Sebab apa? Sebab Mekah Madinah ni sekarang tuan macam baru-baru ni saya pergi umrah buat jemaah. Jemaah saya siap bawa dictionary, bawa kamus tuan. Saya kata kenapa bawa kamus tu? Saya nak belajar bahasa Arab. Saya kata sia-sia. Sampai sana tuan kedai orang Arab tu pandai bahasa Melayu pada tuan. Jangan agak Mekah sekarang ni amalan Mekah dulu, tak ada. Jangan agak Madinah sekarang ni Madinah dulu, bukan. Memang betul Madinah sekarang Madinah dulu, tapi amalannya bukan. Makanya ketika Imam Malik radhiyallahu anhu rahmatullahi alaihi dia tulis dalam apa namanya tu? Dalam usul fikih dia katakan salah satu sumber daripada hukum selain daripada Quran, hadis, ijma' qiyas katanya amalan ahli Madinah, amalan orang Madinah. Maknanya Imam Malik itu bukan orang Madinah sekarang, orang Madinah dulu. Orang Mekah dulu, lepas dari tarawih dia kan tawaf. Kenapa tawaf? Untuk rehat. Lepas 4 rehat. Kenapa? Karena dia baca panjang. Mungkin satu rakaat itu setengah juzuk, mungkin 1 juzuk, dia baca panjang tuan. Kenapa? Karena dia orang paham maksud daripada tarawih itu tarawih berehat. Makanya saya kata dengan tuan tadi, orang Madinah boleh sampai 36. Mana 16 lagi Ustaz? Sebab orang Madinah mereka nampak orang Mekah lepas 4 boleh tawaf, mereka pun ada rasa nak juga, tapi mereka tak boleh tawaf sebab Madinah tak ada tawaf. So macam mana? Akhirnya tawaf tadi digantikan dengan tambah lagi 4 rakaat. Tawaf berapa kali di antara 20 rakaat? Ada 4 kali. 4 dalam 4, 16 tambah 20 itu yang mereka boleh sholat 36 rakaat. Baca dalam kitab itu tulisannya itu. Baca itu tulisannya. Makanya kenapa kita buat sekarang ini sholawat? Sebab kita nak mengambil aslu sunnah. Sunnah yang sebenarnya rehat. Zaman dulu sebelum kita buat sholawat itu, ulama kita, dia orang tak sholawat, dia orang diam. Tuan pergi ke Arab, ada sholawat? Tak ada. Tuan pergi Turki, ada sholawat? Ada. Makanya jangan kata sholawat ini dekat Melayu dia, salah tuan, dekat Turki. Saya sholat ke Hagia Sophia. Sebab Hagia Sophia ini sekarang kalau tuan tak tanya sholat, dia akan masuk bayar $35, 35 euro dan sebagainya.
Tapi kalau masuk tengok solat gue, saya masuk Hagia Sophia tu, Hagia Sophia tahu kan? Dulu sejarah yang dia gereja berubah jadi ibadah masjid yang dibuka Konstantinopel zamannya Sultan Fatih. Saya tengok yang pernah pergi Turki dalam dia ada satu tempat tinggi tuan, ada tangga. Saya pun confident saya naik. Sekali saya naik, rupanya NJT masjid itu semua. Yang Bilal dia imamnya kat depan. Saya seorang yang hidung kebek, semua hidung kebek. Saya kata, saya sesat macam mana? Saya tengok dia salawat lagi banyak pada salawat kan. Oh, saya rasa kalau dekat sini orang cakap salawat bid'ah, sana 2 kali bid'ah. Wah, dia salawatnya. Tapi saya tak faham salawat apa. Sebab dia, kau tengok dekat YouTube ada juga. Salawat ni sebelum itu tak ada. Tuan pergi dekat Yaman, mana ada salawat? Tuan pergi dekat Mesir, mana ada salawat? Paling-paling salawat lepas daripada tarawih habis, dia ada salawat. Tapi di antara 4 orang tak ada salawat. Siapa yang buat salawat ni? Ulama kita. Kenapa? Karena mereka nak mengekalkan aslus sunnah, nak mengekalkan ketetapan sunnah yang mengatakan lepas 4 kita berehat. Cuma beza dia tuan, di negara kita ni, tuan bayangkan je lah. Okey, tuan-tuan disyakirin, karena kita dah bertikam lidah sekarang salawat ni sunnah tak sunnah. Lepas 4 rakaat tetap kita rehat, tapi kita tak salawat. Boleh buat? Oh, boleh tuan. Hari pertama boleh. Kita buat 3 menit, diam. Imam diam, semua diam. Hari kedua diam. Hari kelima tuan, datang boleh tak? Dah boleh tanya sebelah. Jadi kau buka apa? Ada satu dunia tuan. Daripada kau cerita buka apa, baik kau berselawat. Nah, itu asal usulnya, tak ada cerita lain. Tuan tanya mana usah, itulah cerita lain. Faham? Jadi kalau dalam salawat ni sunnah ke rehat dia sunnah. Salawat ni tetap sunnah. Tak kisah dia antara 4 ke, lepas salawat, lepas tarawih ke, dekat makan murid salawat kan sunnah. Oh, tapi bacaan dia salah. Dia baca Al-Badrul Munir. Sini tak ada di sini. Di salawat banyak versi tuan. Sini tak ada. Subhana malikil ma'bud. Tak ada kata. Tuan-tuan pada cabut. Anak-anak pada kentut. Tak ada sini kan? Okey. Al-Badrul Munir, kita bercakap sallu alaih. Oh, ini salah artinya tu. Macam ni dah tahu. Macam ni. Benda ni ulama dah kaji. Itu sebenarnya. Memang betul tuan. Ada amalan kita yang tak sesuai. Saya tak tahu. Bukan saya tak faham. Tapi benda ni ulama dah kaji. Al-Badrul Munir itu, kalau saya boleh kaji dalam ahlu kan, itu Al-Badrul Munir boleh kita katakan itu khabar daripada mubtada mahdhuf. Bangsa. Wah, ini saya tuan kalau baca nahwu ni, saya masa 20 menit ada 25 menit tuan. Saya takut nilai kuliah saya. Saya takut bulan depan ni tak panggil saya. Oh, saya cari JK ni tuan. Dah 10 tahun bertampak sini dah tak boleh. Ini namanya tuan al-khabar dan mubtada mahdhuf. Asli kalimat dia hadza al-badru al-munir. Al-badru itu khabar, al-munir itu sifat daripada al-badru. Mubtada dia hadza mahdhuf, dihilangkan dan benda itu perkara ada biasa dalam Quran. Apa itu Ustaz? Nanti kita cerita. Apa makna dia? Ala kulli hal saya terjemahkan. Al-badrul munir artinya ialah seseorang yang seperti bulan purnama bercahaya-cahaya. Kata dia, kalau kita kata Al-Badrul Munir, kita mesti berselawat. Tak semestinya. Saya katakan, ada seseorang yang tengah, ada seseorang yang bercahaya, ada seseorang yang seperti bulan purnama bercahaya. Apa yang kita katakan? Mari kita berselawat kepadanya. Itu kita buat sekarang. Al-Badrul Munir, apa jawabannya? Sallu alaihi, apa makna sallu alaihi? Fi'al amr, kata perintah. Ketika Bilal katakan ada seseorang yang seperti bulan purnama bercahaya-cahaya, apa yang kita katakan? Jom kita salawat bersama-sama. Betul lah jawabannya, biasalah. Allahumma, kalau tuan nak tambah lagi lepas sallu alaihi itu, jawab dalam diri masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paham tu?
Jadi bukan jawaban Al-Badrul Munir tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Jawaban itu pun diperbolehkan, cuma kebiasaan menjadi hukum. Makanya Tuhan selalu baca al-adatul muhakkamah ma lam yukhalifu syari'. Benda ni wujud, bukan tak wujud. Adat itu boleh menjadi satu hukum selama tidak berjanggahan dengan hukum syariat. Di sini lepas Al-Badrul Munir, semua masjid akan kata sallu alaihi. Salah ke tak salah? Lepas kalimat Al-Badrul Munir kita katakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salah ke pun tak salah. Dua-dua tak salah. Bezanya karena kita terbiasa dengan ucapan yang pertama tadi Al-Badrul Munir, kita ulang sallu alaihi, kita gunakannya. Paham Tuhan? Dah. Jadi Ustaz, mana yang salah? Yang salah itu Tuhan lepas 8 rakaat dia balik kita solat witir. Nah, yang ketiga terakhir, yang lebih 5 menit buat. Ada mau? Tidak. Atau khas untuk imam. Yang ketiga, last. Ini pun dijadikan isu juga. Apa dia Ustaz? Tadi kita solat witir. Berapa rakaat? 3. Cara solat witir 2 kaedah. Kaedah pertama, Tuhan sambung semua. Tuhan buat 5 satu salam. Tuhan buat 3 satu salam. Tuhan buat 11 satu salam. Ini kaedah pertama. Kaedah kedua, Tuhan asingkan antara yang genap dengan ganjil. Tuhan buat 3, 2, 1. Tuhan buat 5, 2, 2, 1. 27, 2, 2, 2, 1. Ini kaedah yang kedua. Dalam mazhab Syafi'i kita, saya cerita dari sudut kitab fiqh dulu Tuhan ya. Dalam mazhab Syafi'i kita, dua-dua diperbolehkan. Tuhan nak sambung terus boleh, Tuhan nak buat 3 dalam 2 salam pun tak ada masalah. Dalam mazhab Abu Hanifah, mereka tak boleh putus, mesti 3 dalam 1 salam. Makanya kalau Tuhan pergi Turki, Tuhan pergi Pakistan, India, segala macam itu Tuhan, mereka akan 3 dalam 1 salam. Oke itu? Nah, dalam mazhab mereka untuk baca apa namanya kunut dia. Kunut tu dia bukan lepas 15. Mereka baca kunut setiap menunjuk. Allahumma biasa witir di orang sebelum rukuk. Paham tuan ya? Ala lihat. Ada yang katakan kalau kita buat kaidah 2-1. Tuan buat kaidah 2-1. Nah, kita lihat apa niat Tuhan ketika sholat 2 rakaat? Apa niat kita? Sekarang jujur, apa niat kita? Usolli sunnatal witri rakaatain. Sahaja aku sholat witir 2 rakaat. Orang mana boleh niat tu? Kenapa tak boleh? Apa arti witir? Apa arti witir Tuhan? Ganjil. Sahaja aku sholat ganjil 2 rakaat. Orang anak kecil pun kata kok cakap ganjil kok buat 2 rakaat. Apa benar? Dah, maka pertemuanlah video-video. Ini tak betul. Kalau sebentar lagi video semua nanti tak betul. Lepas sangat buat harus. Ini tak betul. Mesti 2 rakaat selama ni kita salah. Oh, jadi saya kalau yang itu kalau kita ditegur tu saya boleh orang kita. Saya dah mati. Yang dah mati tu kalau dengar ini tak betul kecil-kecil dia baru. Tuan-tuan, benda ni kita dah bahas, benda ni ulama dah bahas, bukan tak bahas. Maka saya salah cakap itu dari 3 yang saya bahas ni, benda ni semua ulama dah bahas, bukan tak bahas. Kita diam ni bukan bermakna tak tahu. Faham tuan? Sebab banyak benda lain yang lebih penting yang kita nak sampaikan. Tapi karena benda ni dah menjadi isu, kenapa? Ustaz, ada orang tanya Ustaz. Jadi selama ini witir saya tak sah Ustaz. Kenapa? Sebab saya katakan usolli sunnatul witri rakaatain. Kata Ustaz tu tak sah. Kenapa? Witir tu ganjil. Kenapa kau buat 2 rakaat? Kau harus ubah niat. Apa niat dia? Sahaja aku solat sebahagian daripada witir 2. Oh panjang dan ya saya kata dengan dia Tuhan. Saya nak beritahu ni. Menyebut 2 rakaat di dalam niat itu tak wajib. Apa yang wajib ketika niat? Jumlah rakaat wajib. Yang wajib tu kalau salat fardu, usolli fardhu zuhri. Kalau salat sunat, usolli sunat tak wajib, usolli witir. Kalau salat mutlak, usolli. Betul.
Salah mutlak itu satu salat yang boleh dikurang atau ditambah. Salah mutlak. Pak Bro ya. Tuhan tak tahu lagi dah salat witir, semua salat dah habis tuan. Semua dah kena kebas salat. Salat witir, salat taubat, salat hajat, semua salat habis semua salat. Nah salat apa lagi yang dia? Salat mutlak. Salat mutlak ni tuan, kalau tuan niatkan 10, tiba-tiba lepas 2 rakaat saking lutut, boleh salat. Ini salat mutlak. Jadi kita cerita. Tuan niat 2, lepas 2 tu masih bersemangat. Faham tu tuan? Tambah lagi jadi 10 boleh. Ini salat mutlak. Ala kulli hal, saya tak cerita tu panjang lagi. Sebab kalau panjang pendek saya tunggu bahagian sama saya nak ketiga. Saya nak poin dia tuan. Usul di sunnatul witri yang kita baca ini tak salah. Mana yang salah? Oh salah Ustaz. Sunnatul witri rakaat ini tuan. Aduh saya cakap. Okey, saya nak tanya dengan tuan. Apa i'rab? I'rab ni adalah kaedah dalam nahwu. Apa i'rabnya sunnatul witri? I'rab tahu kan ya? Ustaz, i'rab. Kalau tuan belajar nahwu, kalau tuan belajar dalam bahasa Arab, kita mesti paham kenapa dipanggil sunnata, kenapa bukan sunnatu, kenapa bukan sunnati. Sebab perbezaan baris itu boleh merubah arti di bahasa Arab tuan. Tuan-tuan, sunnatul witri itu mudhafun ilaihi. Sampaikan video ini kepada orang tua. Dia orang tahu, sebab dia orang belajar. Dalam mudhafun ilaihi, kalau buka lagi dalam kitab mudhafun ilaihi tuan, mudhafun ilaihi boleh bermakna 3. Sama ada bermakna li lil malik, sama ada bermakna min daripada ba'dun, sama ada bermakna fi. Ketika Tuhan katakan usolli sunnatul witri, hakikat arti dia bukan sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat, bukan itu saja. Tapi ada satu kata, ada satu kalimat yang dimahfuzkan, yang dihilangkan. Tidak disebutkan tapi wujud dalam arti. Apa itu Ustaz? Arti hakikat dia sahaja aku solat sebahagian sunat witir 2 rakaat. Ustaz, kalau Ustaz buka sunnatul witri tak ada sebahagian. Ustaz terjemahkan, masukkan dalam chat GPT. Tuan tahu chat GPT? Sekarang saya tak pakai dah, saya pakai sekarang Sandel. Ada satu lagi yang Cina tu buat. Kalau tuan nak masukkan memang arti dia tu, tapi makna dia berbeza. Sama dengan tuan sekarang baca, Ustaz selalu kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Apa artinya? Mudah-mudahan kamu menjadi orang. Itu artinya, maknanya bukan tu. Maknanya kamu berpuasa pasti jadi bertakwa. Kenapa Tuhan buka dalam kitab nahwu? La'alla idza sadara min kalamillah wa min kalamin nabi bermakna takkid. Kalau kalimat mudah-mudahan itu keluar daripada Quran atau hadis bermakna pasti dan pasti, bukan bermakna mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu arti terjemah. Macam tu juga ketika Tuhan baca usolli sunnatul witri, makna dia sahaja aku solat sunat witir. Tak, makna asal dia sahaja aku solat sunat sebahagian daripada witir 2 rakaat. Jadi Tuhan tak perlu ubah niat. Faham? Nah, walaupun Tuhan tak faham apa yang saya cerita tadi. Tuhan sebab ini semua bahasa Arab. Saya yakin tak paham. Tuhan paham keanggu-anggu. Saya tak tahu sama dengan percepat saya tutup majlis ini atau betul-betul paham bahwa ada. Walaupun saya ribut, apa yang saya perlu beritahu, apa yang Tuhan buat sekarang ini tidak salah. Ustaz, saya nak ubah juga, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Saya tak nak ubah pun ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Yang salah, yang ubah, salahkan yang tak ubah. Yang tak ubah, salahkan yang ubah. Oke, tuan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima daripada ada lagi satu lagi tuan. Tapi saya rasa dah panjang sangat. Nanti insya-Allah bulan depan kuliah. Mudah-mudahan kuliah saya bulan depan sebanyak. Amin. Kata amin tuan. Takut yang tak cakap amin itu takut itu. Allahumma ja'alna ma'ana jama'an marhumah wa barakatuh wa barakatuh maksumah wa ja'alna wa ma'asyikin wa mahlumah. Allahumma inna wa inna wa inna sajami'a wa ta'ala sabah wa ta'ala ya rahman. Kita daripada Allah Quran dan saya. Kita tutup ibadah kita subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.